Bayangkan sekeping getah yang diregangkan. Anda boleh mengukur kelajuannya meregang dengan mudah. Sekarang, bayangkan getah itu adalah fabrik ruang masa itu sendiri. Alam semesta kita sejak dari detuman besar terus mengembang tanpa henti. Selama berdekad-dekad, kita percaya kita sudah memahami rentak pengembangan kosmik ini. Namun, sesuatu yang aneh sedang berlaku. Seolah-olah getah itu meregang lebih laju daripada yang sepatutnya. Pengukuran dari alam semesta awal tidak sepadan dengan pengukuran dari alam semesta moden. Ini bukan kesilapan kecil. Ini adalah satu jurang perbezaan yang menggoncang asas kosmologi. Ia dikenali sebagai masalah ketegangan Hubble. Dalam video ini, kita akan menyelami misteri yang membingungkan ini. Satu teka-teki yang mungkin memaksa kita untuk menulis semula undang-undang fizik. Untuk memahami krisis ini, kita perlu kembali ke tahun 1920-an. Ketika itu, seorang ahli astronomi bernama Edwin Hubble membuat satu penemuan yang mengubah pandangan kita tentang realiti. Dengan menggunakan teleskop paling berkuasa pada zamannya, beliau mendapati bahawa galaksi-galaksi yang jauh bukan sahaja berada di luar bima sakti kita, tetapi ia juga bergerak menjauhi kita. Lebih penting lagi, semakin jauh sesebuah galaksi, semakin cepat ia bergerak menjauh. Ini adalah bukti pertama bahawa alam semesta kita tidak statik. Ia sedang mengembang. Dari penemuan inilah lahirnya pemalar Hubble atau Hubble Constant, satu nombor yang mewakili kadar pengembangan alam semesta. Nombor ini amat penting. Ia bukan sekadar satu nilai. Ia adalah kunci untuk mengira umur, saiz dan nasib muktamad kosmos kita. Selama hampir satu abad, misi utama ahli kosmologi adalah untuk mengukur nilai ini dengan setepat yang mungkin. Katanya, semakin tepat ukuran mereka, semakin besar masalah yang mereka temui. Mari kita mulakan dengan kaedah pertama, melihat kembali ke masa lampau. Sejurus selepas detuman besar, alam semesta adalah sebuah lautan plasma yang sangat panas dan tumpat. Selepas kira-kira 380,000 tahun, ia cukup sejuk untuk cahaya terlepas buat kali pertama. Cahaya purba ini masih bergerak merentasi kosmos hari ini dan kita mengenalinya sebagai latar belakang gelombang makrokosmik atau CMB. Ia adalah gambar bayi alam semesta kita. Misi angkasa seperti teleskop Planck telah memetakan cahaya sisa ini dengan perincian yang luar biasa. Peta ini mengandungi maklumat tentang ramuan awal alam semesta, jirim biasa, jirim gelap dan tenaga gelap. Dengan menggunakan model standard kosmologi, iaitu model fizik terbaik kita, saintis boleh menggunakan data dari CMB ini untuk membuat ramalan. Mereka boleh mengira bagaimana alam semesta sepatutnya berevolusi dan berapa laju ia sepatutnya mengembang hari ini. Berdasarkan gambar bayi ini, nilai pemalar Hubble yang diramalkan adalah sekitar 67.4 km per saat per megaparsek. Ingat nombor ini. Ia adalah separuh daripada cerita kita. Idea ilustrasi. Animasi menunjukkan alam semesta awal yang panas dan legap, kemudian menjadi telus dan melepaskan sinaran CMB. Visual Teleskop Planck mengimbas langit menghasilkan peta CMB yang ikonik dengan bintik-bintik panas dan sejuk. Sekarang, kita beralih kepada kaedah kedua, iaitu mengukur alam semesta di sekeliling kita hari ini. Tetapi, bagaimana kita mengukur jarak kosmik yang sangat luas? Ahli astronomi menggunakan sesuatu yang dipanggil tangga jarak kosmik.
Adalah satu siri langkah pengukuran yang bertindih. Langkah pertama ialah menggunakan parallax untuk mengukur bintang-bintang berdekatan. Mereka mencari sejenis bintang istimewa yang dipanggil Cepheid variables. Bintang-bintang ini berdenyut pada kadar yang berkait langsung dengan kecerahan mutlaknya. Dengan membandingkan kecerahan sebenar dengan kecerahan yang kita lihat dari bumi, kita boleh mengira jaraknya dengan tepat. Bintang Cepheid ini bertindak sebagai lilin piawai atau standard candles. Untuk jarak yang lebih jauh, saintis menggunakan sejenis letupan bintang yang sangat terang sebagai supernova jenis Ia. Letupan ini sentiasa mempunyai kecerahan puncak yang sama, menjadikannya lilin piawai yang sempurna untuk dilihat merentasi separuh alam semesta. Dengan mengukur jarak ke galaksi-galaksi ini dan kelajuan ia bergerak menjauhi kita, pasukan ahli astronomi seperti kumpulan SH0ES yang diketuai oleh Adam Rees mengira nilai pemalar Hubble secara langsung. Hasilnya, sekitar 73 km per saat per megaparsec. Idea ilustrasi, visual tangga yang menjangkau ke angkasa. Anak tangga pertama dilabel parallax, diikuti oleh bintang Cepheid dengan animasi bintang berdenyut, dan anak tangga teratas dilabel supernova jenis Basilgia dengan animasi letupan bintang yang terang. Di sinilah letaknya ketegangan itu. Satu pihak yang melihat gema dari Detuman Besar berkata kadar pengembangannya ialah 67.4. Pihak yang lain yang melihat bintang-bintang dan galaksi-galaksi hari ini berkata ia adalah 73. Pada mulanya, ramai yang berpendapat ini mungkin hanya ralat dalam pengukuran. Mungkin ada sesuatu yang tidak kena dengan teleskop atau analisis data. Tetapi selama bertahun-tahun, kedua-dua pasukan telah meneliti semula kerja mereka menggunakan instrumen baharu seperti teleskop angkasa Hubble dan kini teleskop angkasa James Webb. Setiap kali, ketepatan ukuran mereka meningkat, tetapi jurang perbezaan itu tidak hilang. Ia menjadi lebih ketara. Alat bagi setiap ukuran kini sangat kecil sehingga ia tidak lagi bertindih. Ini bermakna secara statistik kebarangkalian perbezaan ini berlaku secara kebetulan adalah kurang daripada 1 dalam sejuta. Kita tidak lagi berhadapan dengan ralat rawak. Kita sedang berhadapan dengan satu pencanggahan fundamental dalam pemahaman kita tentang kosmos. Alam semesta kita kelihatan seolah-olah mengembang kira-kira 9% lebih cepat daripada yang diramalkan oleh model terbaik kita berdasarkan keadaan awalnya. Idea ilustrasi, skrin terbahagi dua. Sebelah kiri menunjukkan peta CMB dengan nombor 67.4 yang besar. Sebelah kanan menunjukkan animasi tangga jarak kosmik dengan nombor 73. Graf bar untuk setiap nilai ditunjukkan dengan julat ralat yang jelas tidak bertindih menekankan jurang tersebut. Jadi, apa yang sedang berlaku? Terdapat beberapa kemungkinan yang menarik dan setiap satunya mempunyai implikasi yang mendalam. Kemungkinan pertama, mungkin ada sesuatu yang kita tidak fahami tentang alam semesta awal. Model standard kosmologi kita, walaupun sangat berjaya, mungkin tidak lengkap. Mungkin terdapat sejenis zarah atau tenaga tambahan pada zaman awal yang kita tidak tahu, yang telah mengubah sejarah pengembangan. Sesetengah ahli teori mencadangkan kewujudan tenaga gelap awal, satu bentuk tenaga misteri yang memberikan tendangan tambahan kepada alam semesta sejurus selepas Detuman Besar sebelum ia hilang.
Ini akan menjelaskan mengapa alam semesta mengembang lebih laju hari ini daripada yang dijangkakan oleh model CMB. Kemungkinan lain ialah kewujudan neutrino steril, sejenis zarah hantu yang hanya berinteraksi melalui graviti yang turut mempengaruhi kadar pengembangan awal. Hipotesis ini mencabar pemahaman kita tentang subkosmik primordial. Ia ilustrasi tanda soal besar muncul di antara dua nilai yang bercanggah. Ikon-ikon kecil muncul di sekelilingnya mewakili teori-teori. Satu ikon untuk tenaga gelap awal, seperti percikan api pada alam semesta bayi, dan satu lagi untuk neutrino steril, zarah hantu yang melalui G-rim. Kemungkinan kedua pula memfokuskan kepada alam semesta moden. Mungkin lilin piawai kita tidak begitu piawai seperti yang kita sangkakan. Mungkin bintang cepit atau supernova jenis XAD galaksi berdekatan berkelakuan sedikit berbeza daripada yang berada di alam semesta yang lebih jauh. Ahli astronomi sedang berusaha gigih untuk menyemak semula tangga jarak mereka, mencari sebarang kemungkinan ralat sistematik atau faktor persekitaran yang boleh menjejaskan kecerahan objek-objek ini. Namun, setakat ini, tiada bukti kukuh yang ditemui. Tetapi, ada satu lagi kemungkinan yang paling radikal dan mengujakan. Apa jika kedua-dua ukuran itu betul? Apa jika model fizik yang menghubungkan alam semesta awal dengan alam semesta moden yang salah? Ketegangan Hubble mungkin merupakan retakan pertama dalam perisai teori relativiti Einstein. Mungkin petunjuk bahawa kita memerlukan teori graviti yang baharu atau bahawa sifat tenaga gelap, daya misteri yang memacu pengembangan dipercepatkan adalah lebih kompleks dan dinamik daripada yang kita bayangkan. Ini membuka pintu kepada fizik yang benar-benar baharu. Idea ilustrasi, visual sebuah pintu berkunci yang dilabel model standard fizik. Ketegangan Hubble digambarkan sebagai kunci yang retak yang cuba membuka pintu itu. Di sebalik pintu terpancar cahaya yang misteri dan berwarna-warni melambangkan fizik baharu. Misteri ketegangan Hubble meletakkan kita di persimpangan jalan yang mendebarkan dalam sejarah sains. Di satu sisi, kita mempunyai gambaran paling terperinci tentang alam semesta bayi kita. Di sisi lain, kita mempunyai peta paling tepat tentang jiran kosmik kita hari ini. Kedua-duanya sepatutnya menceritakan kisah yang sama, tetapi ia tidak. Jurang ini bukanlah satu kegagalan. Ia adalah satu jemputan, satu petunjuk dari kosmos itu sendiri bahawa masih ada sesuatu yang besar untuk ditemui. Sama ada ia zarah baharu, tenaga misteri atau revolusi dalam pemahaman kita tentang graviti, jawapannya pasti akan mengubah cara kita melihat alam semesta. Kita hidup dalam zaman di mana peta kosmos kita sedang dilukis semula di hadapan mata kita. Terima kasih kerana menyertai kami dalam penerokaan ini. Apa pendapat anda? Adakah ini bukti kewujudan fizik yang belum kita temui atau sekadar kesilapan sistematik yang kita terlepas pandang? Beritahu kami di ruangan komen di bawah.